Peranan ulama dalam menuntut kemerdekaan tanah Melayu tidak dapat dinafikan. Ulama adalah nadi perjuangan bangsa yang bangkit menentang penindasan penjajah. Ulama bukan sekadar mengajar agama tetapi meniupkan roh perjuangan melalui khutbah, penulisan, pendidikan, bahkan turut sama mengangkat senjata sebelum kedatangan penjajah. Masyarakat Melayu hidup dengan sistem pemerintahan Islam di mana raja dan sultan dibimbing oleh ulama. Penjajah bukan sahaja merampas hasil mahsul bumi tanah Melayu, tetapi cuba meruntuhkan pendidikan Islam dan mencampuri urusan masyarakat setempat. Di sinilah ulama mula bangkit. Malah ada ulama yang turut turun ke medan perang. Perjuangan ulama tidak terhenti di situ sahaja. Apabila perjuangan bersenjata semakin sukar, ulama beralih kepada politik dan pendidikan. Jelaslah bahawa perjuangan para ulama tidak terhenti pada dakwah semata-mata. Merekalah penyuluh semangat nasionalisme dan penggerak jihad fisabilillah menentang penjajahan. Mereka bukan sekadar pendidik tetapi juga pejuang di medan ilmu, politik dan perang. Mereka wira sejati bangsa yang tidak boleh dilupakan. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan ini, kelompok yang menggerakkan perjuangan kemerdekaan ini bukan kelompok kiri, bukan kelompok kanan, bukan nasionalis modern ini, bukan sesiapa-siapa tetapi kelompok agama. Orang agama yang gerakkan. Bermula daripada penentangan dengan Siam, pondok-pondok ni. Ulama-ulama yang berasal dari Sumatera, dari Kelantan, dari Terengganu, mereka berkumpul berperang dengan Siam dan sebagainya daripada institusi pondok. Kemudian pada zaman British, mereka menubuhkan madrasah. Ini dalam buku teks disebut kaum muda, disambung oleh kaum muda dalam bentuk perjuangan yang tidak lagi bersifat keras menentang British. Kenapa? Golongan agama ni kalau dia lawan saja British, mesti British banteras habis-habisan. Bahkan British ini wujudkan pelbagai undang-undang, tak boleh masuk akhbar-akhbar yang cerita tentang perjuangan orang Islam menentang penjajah di luar Pakistan ke di Timur Tengah. Dia tak boleh masuk akhbar-akhbar ni. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل